bahawa pada malam ini kita telah melaksanakan satu operasi yang melibatkan seramai 44 anggota pegawai immigration daripada Putrajaya, iaitu di satu lokasi di Kuala Lumpur, iaitu di satu kawasan pub, dan seramai 106 tangkapan yang kita buat melibatkan semua wanita warga negara Vietnam, berumur di antara 18 hingga 46 tahun. Jadi di dalam pemeriksaan kita dapati ada beberapa orang daripada mereka telah melakukan pelanggaran syarat PAS. Dan ada juga mereka ni telah masuk menggunakan PAS lawatan sosial, tapi disyaki telah melanggar syarat PAS lah. Dan juga kita mengasyaki mereka ni melakukan aktiviti tidak bermoral. Okey. So di dalam pemerhatian kita dalam operasi yang kita mulakan pada pukul 9.30 tadi dan berakhir lebih kurang 1 jam selepas itu, melalui pemeriksaan dokumen mereka ni kita bawa ke pejabat. Kita dapati daripada jumlah 106 tangkapan yang kita buat, 76 orang 76 orang daripada warga negara Vietnam wanita ni adalah terdiri daripada pemegang PAS lawatan sosial yang masih lagi valid, masih lagi sah, dan mereka ni didapati telah melakukan pelanggaran syarat PAS, iaitu di bawah peraturan 39B, kerana mereka tak sepatutnya berada di premis ataupun pub untuk mengadakan bersama-sama dengan pelanggan ataupun yang kita kenali sebagai GRO, mereka tak sepatutnya berada di situ. Mereka ni sebagai pemegang PAS lawatan sosial adalah sebagai pelancong, dan kita dapati modus operandi mereka ni masuk ke Malaysia menggunakan tempoh sepenuhnya 30 hari yang dibenarkan. Kerana mereka keluar daripada Malaysia tapi tak terus ke negara asal. Mereka singgah dulu ke Singapura ataupun ke Thailand dalam tempoh pendek, kemudian masuk semula yang kita kenali sebagai U-turn. Jadi dalam modus operandi yang kita lihat mereka ni memang sengaja untuk masuk ke Malaysia bukan sebagai pelancong. Mereka ni bekerja di pub yang saya masukkan tadi dan melakukan kesalahan kerana berpakaian yang kita anggapkan tak bermoral. Jadi kalau mereka ni sebagai pelancong, tak sepatutnya mereka ni pada tiap-tiap bulan masuk, kemudian pergi ke negara lain sebentar dan masuk semula ke Malaysia. So itu modus operandi yang kita nampak mereka ni telah melakukan pelanggaran syarat PAS di bawah peraturan 39B. So daripada jumlah 106 tu juga kita dapati 10 orang daripada mereka tidak memiliki pasport pada masa sekarang, iaitu semasa tangkapan kita buat. Tapi kita mempercayai bahawa pasport mereka tu dipegang oleh rakan mereka ataupun kebanyakan mereka tu dipegang oleh boyfriend mereka. Boyfriend mereka ni terdiri daripada warga negara Malaysia lah. So itu kita akan buat siasatan lanjut nanti untuk mengetahui keberadaan mereka tu di sini. So daripada jumlah itu juga 106 kita dapati 13 orang adalah terdiri daripada pemegang PAS pelajar. Semua mereka ni adalah pemegang PAS pelajar belajar di pusat bahasa. Melalui temu ramah saya, temu duga dan membuat pemeriksaan mengenai kesahihan mereka itu sebagai student, saya dapati memang ada berlaku perkara yang tak teratur, kerana mereka belajar bahasa, sepatutnya belajar di pusat bahasa Inggeris, tapi melalui communication yang saya jalankan bersama mereka tak boleh langsung berbahasa Inggeris. Jadi kita mempercayai bahawa ada ejen-ejen yang telah menggunakan mereka ni untuk mendapatkan student pass, kemudian duduk belajar di sini, dan mereka ni kita akan buat penelitian lanjut dan kita akan memanggil pihak kolej untuk mengesahkan sama ada mereka ni adalah sebenarnya student mereka yang hadir di kelas. Okey. So daripada jumlah itu juga kita melihat pemegang PAS lawatan kerja sementara, dan ini pun kita kena siasatlah. Kalau mereka ni pemegang PAS lawatan kerja sementara, mereka ni sepatutnya mempunyai majikan, dan mereka tak sepatutnya berada di
premis pusat hiburan begini. Mereka ni sepatutnya majikan, dan majikan kita akan panggil untuk mengesahkan bahawa ni wanita ni adalah sebenarnya pekerja mereka lah. So satu lagi di antara mereka ni juga yang adalah isteri kepada warga negara. Isteri warga negara yang telah pun katanya berkahwin, paling kurang pun 3 tahun tapi tidak mempunyai anak. Ini pun menimbul keraguan kepada saya dan juga kita di immigration. Sepanjang tempoh 3 tahun mendakwa telah berkahwin dengan warga negara Malaysia dan tinggal bersama tapi tidak mempunyai anak selepas 3 tahun berkahwin. Ini kita akan buat siasatan lanjut dan akan memanggillah suami mereka dan akan kita buat naziran di mana mereka tinggal untuk mengesan sama ada mereka ni betul-betul suami isteri yang tulen. Sebab kita mempercayai bahawa ada kes-kes perempuan yang berlaku di mana sijil nikah itu dipalsukan. Kemudian perkahwinan itu tidak genuine. Sebab melalui tangkapan yang kita buat sebelum ini, ada kita mendapati bahawa suaminya tinggal di Pulau Pinang tapi isterinya tinggal di Kuala Lumpur dan tak pernah balik ke Penang. Dan satu lagi perkara, mereka ni terdiri daripada perempuan muda, wanita muda, dan kita akan memanggil suaminya untuk mengesan sama ada mereka ni adalah lelaki tulen yang berkahwin dengan wanita asing. Sebab ada kes-kes yang kita dapati status suami ni umurnya memang kita lihat tak manasabah. Ada yang berumur lebih daripada 60 tahun tapi berkahwin dengan isteri muda daripada warga negara asing yang berumur di kalangan 30 tahun. Okey. Jadi untuk makluman, suka saya maklumkan bahawa tangkapan yang kita buat seramai 106 orang ini adalah satu tangkapan yang terbesar sepanjang tempoh ini yang melibatkan premis hiburan begini, dan melibatkan semua wanita. Jadi kita mempercayai bahawa keberadaan mereka itu adalah disebabkan oleh sindiket yang membawa mereka itu masuk. Jadi siasatan awal kita ni akan menjurus kepada akta pemedangan orang sama ada mereka ni adalah mangsa-mangsa penipuan yang digunakan dan dipaksa di dalam dalam aktiviti seks. Kita akan melihat pada masa operasi kita jalankan, premis ini tidak bermajikan, jadi kita telah pun mengemukakan borang 29 untuk meminta supaya majikan itu hadir untuk bertanggungjawab di atas keberadaan semua orang yang kita tangkap ni lah. Dan dalam kesempatan ini saya nak memberi amaran kepada sindiket-sindiket di luar sana supaya supaya menghentikanlah aktiviti mereka, sebab kita akan mengesan sejauh mana aktiviti mereka ni supaya pembenterasan terhadap anti pembandangan orang boleh kita buatlah. Jadi untuk makluman juga bahawa premis yang kita buat operasi ni adalah kali kedua. Kali kedua yang telah kita laksanakan. Jadi dengan tangkapan yang ramai ni kita nampaklah bahawa pengusaha pusat hiburan ni dia tidak merasa takut ataupun merasa orang kata macam kata bimbang di atas tindakan keras daripada pihak penguatkuasa lah, sama ada Jabatan Immigration ataupun PDRM. Sebab kita melihat bahawa dengan ramainya tangkapan begini, kita percaya juga bahawa banyak lagi premis-premis lain yang mengadakan pusat-pusat hiburan tapi menggunakan khidmat warga negara asing. Jadi dengan tangkapan seramai 106 orang ni memberi amaran kepada pusat-pusat hiburan lain bahawa mereka ni tak boleh, tak dibenarkan menggunakan khidmat warga negara asing, wanita-wanita ini untuk bekerja di premis mereka. Sebab tak ada pun pas lawatan kerja sementara yang diluluskan di bawah sektor ini. Tak ada. Jadi itu sebabnya kita bagi membuat pemeriksaan lanjut kita mempercayai bahawa mereka ni kebanyakan adalah melanggar syarat PAS. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, sebagai isteri kepada warga negara Malaysia yang masih muda
semasa kita buat tangkapan, suaminya tak berada bersama mereka. Jadi mereka ni akan kita panggil suami mereka dan kita akan buat siasatan. Kenapa suami-suami ni membenarkan isteri-isteri muda begini bekerja di pusat-pusat hiburan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan kepada kita dan kita akan buat siasatan lanjut. Sama ada perkahwinan itu adalah perkahwinan yang tulen. Okey, ada soalan. 4 tahun lepas. Dalam tempoh 4 tahun lepas kita pun telah menjalankan dan kita difahamkan bahawa premis ini telah pun diubah suai dan boleh memuatkan lebih ramai lagi lah pelanggan-pelanggan. Okay. Tuan, mungkin ada cara yang... Sebab kemasukan mereka tu adalah sah dan mereka tak tinggal lebih masa. Cuma keraguan kita timbul itu apabila mereka tu keluar daripada negara Malaysia, sepatutnya mereka ni balik ke negara asal. Maknanya kalau mereka tu warga negara Vietnam, mereka tu balik ke negara asal Vietnam. Pernah masuk semula sebagai pelancong biasa, pelancong tulen. Tapi mereka ni U-turn, pergi ke satu negara jiran dan masuk balik semula. Dan kita nampak bahawa kehadiran mereka ni disengajakan sebab mereka menggunakan tempoh penuh, hampir penuh, sebulannya dimenangkan, kemudian berada di negara jiran dalam tempoh yang pendek. Mengapa kalau mereka ni pelancong tidak berada di Malaysia 15 hari, duduk di negara jiran, katalah Thailand 15 hari, pergi ke Singapura 15 hari, pergi ke Filipina 15 hari, begitu. Tapi mereka duduk di Malaysia dalam tempoh paling minimum 25 hari ataupun maksimum 30 hari, kemudian mereka pergi ke Singapura ataupun ke Thailand, berada di sana 4 hari. Kenapa Singapura dan Thailand tak ke Filipina ataupun tak ke Indonesia? Jadi mereka ni U-turn sebab sempadan negara jiran kita ni adalah sempadan darat, memudahkan mereka itu untuk keluar dan masuk semula. Jadi daripada situ kita nampak bahawa mereka ni tentunya diuruskan oleh sindiket yang mengatur. Mereka tu masuk keluar negara jiran tapi tak balik ke negara asal. Okay.